Kak Nurisa. Kak Nurisa. Jadi Kak Nurisa, terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk berbual pada hari ini. Jadi ada beberapa persoalan sebenarnya yang saya akan mengukakan pada hari ini, terutamanya dalam pengurusan prasekolah. Jadi yang pertama, saya terus kepada soalan lah kan Kak. Jadi yang pertama ialah bagaimana guru dan PPM ni membahagikan tugas harian dalam mengurus murid di prasekolah. Ya, seperti kita tahu, Assalamualaikum. Saya Kak Nurisa dari SK Bubul, Prasekolah SK Bubul. Okay. Dari yang soalan pertama yang Adik dijawabkan tadi tu, bagaimana guru dan PPM membagikan tugas harian dalam mengurus murid. Okay, memang kita sudah faham kan, masing-masing ada tugas masing-masing. Tapi kerjasama cikgu dengan PPM itu sangat penting dalam mengurus budak prasekolah. Biasanya saya akan buat kerja saya dengan berpandukan cikgu lah. Berpandukan cikgu tu maksudnya saya memang akan alert arahan cikgu dari masa ke semasa, terutamanya selepas saya buat tugas utama dulu. Saya lebih mengurus budak dulu, saya akan memasak dulu. Okey, lepas tu saya akan serta dengan cikgu dalam rutin harian dorang lah, dalam sesi pembelajaran. Maksudnya selepas kakak buat punya tugas utama dulu, baru kakak terus pergi. Yang kedua Kak, apakah bentuk kerjasama antara guru, PPM dan pentadbir sekolah dalam mengurus prasekolah? Dalam pengurusan prasekolah tu memang akan diurus oleh pentadbir dulu lah. Apa-apa yang kami bincangkan mesti kami akan melalui pentadbir, seterusnya guru dan akan kepada PPM. Sebenarnya cikgu, PPM dengan pentadbir ni sentiasa bekerjasama lah. Memang akan sentiasa akan walaupun blok pentadbiran atau pentadbiran jauh dari peraturan sekolah, tapi memang akan pentadbir akan selalu ke prasekolah lah. Selalu juga laut prasekolah. Memang akan laut prasekolah. Kadang-kadang akan menengok time budak makan, budak rutin harian. Memang pentadbir sentiasa ke sekolah lah. Lepas tu kalau ada aktiviti yang melibatkan sukan sekolah, prasekolah kah, melibatkan SK, memang kami akan sentiasa terlibat lah. Tidak terkecuali lah walaupun asing-asing. Jadi yang ketiga, apakah tanggungjawab harian kakak sebagai PPM dalam bilik darjah prasekolah? Maksudnya kan selain daripada guru dekat bilik darjah, kakak pun akan terlibatkan dalam bilik darjah. Apakah yang tu tanggungjawab? Biasanya kalau dalam bilik darjah ni memang tugas utama kakak tu memang akan mengambil memang akan menyambut budak lah. Biasanya kakak akan buka kelas, akan duduk dalam kelas lah, akan menunggu murid, akan bertanya khabar, mencek macam kakak akan periksa diorang dulu. Contohnya macam ada demam ke, kalau kakak macam, tapi ini secara rawat lah, bukan hari-hari macam begitu, bukan, secara rawat saja. Macam contoh kalau macam ada macam contohnya musim sakit macam SFMB kan, memang kakak akan alert lah ni kalau ada perubahan. Ya. Lepas tu ketika cikgu mengajar tu selalu kakak akan perhatian kepada budak yang tidak fokus ni. Sebab kakak tidak macam secara tidak langsung terus boleh mengajar budak. Tapi kakak boleh buat cara begitu untuk dia orang tidak ketinggalan time cikgu mengajar. Biasa kakak akan kasih bagi ruang fokus. Maksudnya kakak yang akan kawal murid-murid yang kurang fokus tu supaya fokus dengan cikgu. Contoh kalau budak yang bermain ke fokus, kita sedarkan orang panggilkan, duduk ke, suruh duduk, macam gitulah. Maksudnya membantu dalam itulah, bagi murid tu fokus semula dengan cikgu. Fokus dengan cikgu. Lepas tu macam kakak selalu bahagian bahagian kawalan murid tu lah. Faham? Jadi yang seterusnya Kak, adakah kakak terlibat dalam membantu guru melaksanakan aktiviti pembelajaran macam tadi yang kakak cakap? Sebenarnya kakak sudah jawab tadi, yang kakak nak terlibat pun kan, cuba terlibat dalam membantu guru mengawal kanak-kanak untuk fokus kembali dalam sesi pembelajaran. Jadi itu mungkin skip soalan ni kan Kak? Ya. Okay, jadi yang terakhir Kak, bagaimana kakak sebagai pembantu murid mengendalikan murid yang mempunyai masalah tingkah laku ataupun keperluan khas? Kan kita tahu kan, tadi pun saya nampak seorang murid tu, dia ada ciri-ciri autism Kak. Memang budak dengan kami tahun ni ada 2 autism. Memang sejak kebelakangan ini budak-budak autis di prasekolah ni bukan satu yang asing deh. Cabaran cikgu-cikgu yang akan datang macam kamu ni, akan PPM akan datang, memang akan bertemu dengan budak begini. Dulu memang jarang-jarang lah selama kakak jadi PPM selama 16 tahun,
budak-budak yang begini ni susah kita jumpa, tapi sejak yang 3 tahun ke belakang ni memang banyak. Sebenarnya kakak pun tidak macam susah handle budak begini ni. Kadang-kadang budak autis ni kita tak faham. Cuma boleh kami buat cara kawalan budak tu, kami boleh kawal dia secara pergerakannya lah, supaya tidak boleh mencederakan dirinya, mencederakan kawan. Lepas tu dia sentiasa dalam pantauan kami lah. Macam contoh, dia mungkin akan duduk di sebelah cikgu kah, yang kalau budak yang jenis lasak sikit memukul budak tu memang akan sentiasa diiring lah, macam sentiasa dalam perhatian lah budak ni. Sebab kan kami pun kadang-kadang cikgu mengajar, tapi ada kerja lain kan. Jadi kadang-kadang memang kena ambil masa lah. Macam tengok dorang ni. Macam kalau kakak masak pun tengok dorang sekejap lagi. Cikgu mengajar pun tengok sekejap juga. Sebab budak autis ni memang susah lah, memang susah memang kita macam PKM yang macam kami harian ni macam mengurus yang budak autis ni. Jadi bagi pendapat kakak yang budak autis ni tidak sesuai lah dia di kelas sekolah. Terus kena buat ayat benda. Maksudnya sekarang ni kakak ni, apa kalau kita ada murid autism ni, kita susah lah mengurus macam jadi tapi macam mungkin kami boleh urus dari segi keselamatan. Mungkin kalau yang macam untuk orang kita kasih fokus orang macam yang budak lain tu memang agak susah lah. So dia berbeza sikit. Dia memang berbeza sikit macam, tapi ada budak, tapi itu autis yang macam athletic lah. Ada juga budak athletic yang autis yang keperluan khas ni yang jenis slow pula. Dia macam banyak jenis. Tapi cara kakak lah, walaupun orang macam tidak berapa sesuai di kelas sekolah, tapi bagi pendapat kakak, kami boleh bagi orang macam kalau kakak sebagai PPM, kakak boleh macam boleh urus dorang dari segi keselamatan seolah kalau orang budak siap tu. Maksudnya cuma jadi kakak punya apa namanya cara untuk kawan tinggal laku murid ni ialah dengan cara sentiasa pantau. Ya, kakak pantau dengan murid tu berada dalam pengawasan cikgu tu sendiri. Ya, pengawasan cikgu. Dekat dengan cikgu. Lepas tu kami akan sentiasa bekerjasama lah dengan cikgu ni. Kalau macam contoh budak ni kami tidak terlampau boleh handle, kami akan maklum pentadbir. Terus Terima kasih. lepas tu kami akan maklum pentadbir, mungkin lepas tu kami boleh berjumpa dengan ibu bapanya. Lepas tu baru cadangkan penyelesaian yang Ya, sepatutnya. penyelesaian yang sepatutnya. Tapi bukan penyelesaian tu dia banyak penyelesaian. Mungkin budak tu. Mungkin cikgu kami macam kami bukan pula cakap dia suruh berhenti, tak. Kami macam boleh mungkin bagi pendapat ibu bapanya, bagi dia pergi terapi ke, dia pergi, biasa kami suruh ibu bapak dia ambil terapi lah. Baik. Mungkin itu sahaja. Ya. Soalan untuk sistem mobil pada kali ini. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk jawab soalan-soalan teman-teman. Ya, terima kasih juga. Kakak minta tanda tangan kak. Kalau kakak ada chop pun boleh, jangan mana-mana. Tangan, chop.